تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala anak arwah Ustaz Nordin ada tak? Nak tanya kubu ayah dia. Tak ada? Ustaz Nordin arwah Ustaz ni. Kubu ayah dia tak ada? Tak ada? Assalamualaikum. Kaifalukum? Baik? Baik, alhamdulillah. Ana mudarris fi Ma'had An-Nuriyah fil Madi. والآن أنتم؟ نعم هو المرحوم هو قراني ماذا قراني نسيت باللغة العربية. أنتم تدرسين الآن؟ أنا تاجر وكاتب. ما شاء الله. ما في مشكلة. اسم القريب؟ اسمكم يعني؟ اسمي؟ سام. اسمه حقيقي في مايكات. أين قبر المرحوم شيخ نودين؟ أستاذ نودين فين؟ فين يا شيخ؟ وكان رادي وكان قراني في المادي وذلك الزمن مدير هو أرواح أستاذ حليم. أستاذ حليم وبعد أستاذ حليم أستاذ جليل. والله أنت ويبي جيد. وكيف انتخابه في سبع؟ انتخابه في سبع موجود كرسي di PAS؟ نعم طبعا. موجود طبعا. أعطيني di campaign. أيوة. ولكن ما في نقود. بصفة أين قبر الشيخ نودين؟ المهم دعاء. أنا مهم دعاء. mana kubur? Assalamualaikum. Mana kubur arwah Ustaz Nordin? Oh ni. Assalamualaikum. Ya Habibi Syekh Nordin. Ana sahabati. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fahan wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fahan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadillah wa la taj'al qabrahu Nordin, ini kali kedua aku datang Nordin. Kau boleh dengar aku cakap tapi kau tak ada jawab. Allahumma fillahu warhamhu. Ini adik arwah ke? Kan? Adik. Oh, tengok muka sama. Masa saya mengajar arwah ni kan. Saya ustaz paling garang kat Nurul. Allahumma fillahu warhamhu. Tepi sikit. Allahumma fillahu warhamhu. Allah. Masuk kaki masuk. Bismillah. Masuk kaki sebelah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Okey. Bismillah wa ala millati Rasulullah. Baca bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Doa banyak Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi wa akrim nutul wasibah. Allahumma jal qabrahu. Okey, Bani. Wa tubiratina. Angkat jenazah ni. Allahumma jal ke depan lagi. Naik ke depan lagi. Naik atas bantal terus. Bismillah wa ala millati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Naik ke depan lagi. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Okey, cun. Ingatkan betul-betul. Allahumma la tu'azib hadzal mayyit. Yang bawah tu baik. Ustaz buka. Allahumma sirri, Allahumma yassirhu fi soal. Buka muka sebelah. Buka dulu. Allahumma jal satu bawah satu atas. Wala tajal qabr. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma fillahu warhamhu. Satu bawah satu atas. Tolak aje. Bani.
Angkat kaki depan. Naik betul-betul naik atas bantal. Bismillah. Alhamdulillah. Angkat sama-sama, angkat sama. Hidung tu biar dia kat tanah. Okey dah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afu balik. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afu. Allahumma fillahu warhamhu. Boleh tarik belakang ni. Allahumma la tu'atif hasan al-madi. Allahumma yassirhu bis su'al man karwananka. Allahumma jal qabrahu rawatiban. Okey. Bismillah wa ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tutup fillahu kain tu balik, tutup balik. Allahumma yassirhu bis su'al man karwananka. Allahumma jal qabrahu wa la taj'al qabrahu rawatiban. Abang letakkan tekuk ni, Mak. Letak tekuk belakang. Dia jangan bergerak. Allahumma yassirhu fi su'al munkar wa nakir. Allahumma yassirhu. Allahumma So, ni memang tak hati tu. Letak kat pinggang dia, kat kaki kau tu. Kat pinggang ni. Pinggang betul ni. Nah. Oh, okey dah. Dia tu. Ada naik meh. Naiklah, sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fillahu warhamhu Allahumma fillahu warhamhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nak roh. Assalamualaikum. Tak ada. Tak ada. Dah naik tadi. Naik mana? Oh. Tadi yang tua ni. Oh. Ini. Allahumma. Dia tak ada papan terus tutup terus. Oh, papan ni tak ada. Oh. Arwah meninggal jam berapa? 4 pagi. 4 pagi. Di hospital di rumah? Ha? Rumah. Oh, mak keluar hospital semalam lah. Ustaz Mano tak datang? Tadi telefon kat Umbai. Mana Ustaz Mano? Ustaz Mano Omar. Dia dah sampai dah pergi tadi. Oh ya ke? Tadi telefon ni dah kat Umbai. Tak nampak ni. Dah balik. Dah balik lah. Anak arwah Ustaz Jalal, Ustaz Farhan tak ada? Farhan. Dia dekat je Farhan. Tak kenal. Anak arwah Ustaz Jalal. Tak kenal. Tak ada. Tak ada. Dah anak Ustaz Jamil ada. Siapa? Anak Ustaz Jamil. Anak mau? Muaz. Mana dia? Di mana? Baju hijau. Oh, wajah. Ustaz Jamil? Ustaz Jamil ada lagi? Ustaz Jamil. Mana? Ustaz Jamil ada lagi? Mana dia? Lama tak jumpa, tak kenal. Sakit. Oh, sakit uzur lah. Dua lagi? Oh, ni duduk ni. Atas. Allahumma fillahu warhamhu Allahumma fillahu. Bismillah. Afwan. Assalamualaikum. Ayah sihat? Tanya bagi tahu aja kata Ustaz. Apa? Ustaz salam. Rumah kat mana? Rumah dekat Taman Bukit Terinok. Taman Bukit Terinok. Boleh bagi location? Menjarah ayah. Amin jumpa. Ini nombor. Nanti bagi location. 01 1 011 5774 774 5038. Nanti baca location. Alright. InsyaAllah lepas ni kalau sempat. Lama. Cuba baca balik. 011 5774 5038. Betul. Ustaz Sa'an. Ya.
Salam. You tell Governor that maybe late, maybe 2 p.m. Inshallah 2 p.m. We meet there. Okay, bye. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nanti kalau ziarah kubur arwah Ustaz Jalil, ambil gambar, tolong bagi lokasi sebab tak sempat ziarah masa arwah meninggal. Saya station. Arwah Ustaz Jamil dengan arwah Ustaz Alim, dua-dua. Hari itu anak Ustaz Jalil siapa ni? Apa nama? Farhan. Farhan pun dia tak kenal kubur pakcik dia. Masa tu bapak dia masih hidup lagi. Ambil gambar tu bagi Ustaz. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ja'al qabrahu rawatan jannah wa la taj'al qabrahu fasidan. Allahumma yassirhu fi su'ali munkar wa nankir. Ayah umur apa dah? Umur 79. Oh, 79. Ustaz Jalil abang adik. Oh, abang. Lepas tu Ustaz Alim adik kan? Ustaz Alim meninggal dulu kan? Ustaz Alim meninggal abang kat KL. Duduk KL lah. Lama duduk KL. 5 tahun. Ada nampak anak arwah Ustaz Nudin tak? Tak ada? Yang mana? Oh, tengah-tengah lah, dah pernah. Dia yang bawa tu datang ziarah kubur ayah dia. Allahumma filahu. Itu anak arwah Ustaz Jalil ke? Muka macam Farhan kan? Mana? Anak Ustaz Jalil ke? Tak nampak lah. Yang kena Farhannya. Taurik tak kena. Kena Farhan seorang. Taman Kempen ada tu jalan pergi camp kan? Dia dekat dengan apa tu? Apa Speedmart lah. Oh, okay. InsyaAllah lah kalau sebab lepas ni ada program minum petang dengan Governor. TYT, kenal kan? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kurangkan sembang, banyakkan doa. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi. Masa abang mengajar situ, Ustaz Saleh dah meninggal, Ustaz Nudin. Ada 3-4 orang Ustaz dah meninggal. Ya, Cangkul, hati-hati. Wadu kifayah ni pahala besar ni. Alah, bagi yang muda-muda kita dah 5 series ni. Allahumma filahu warhamhu. Baik bang, pergi bang Arwah lahir Merdeka kan? 68 kan? Bonus lah. Yang rumah kat Nuria, Ustaz Jalil, Farhan, siapa lagi? Ustaz Alim. Oh, 3 yang rumah tadi. Siapa pengetua saya? Oh, Ustaz Ashraf. Oh, Ustaz Ashraf. Anak ni. Anak arwah ni. Okey. Adik-adik ayah semua baik. Tapi itulah. Tak Jalil tak tempat. Tak Alim tak tempat. Yang senang lah sama WhatsApp. Boleh berhubung apa semua. Nanti apa-apa ayah sakit ke sekolah beritahu kan. Siapa baca yang sakit? YB ya? YB. YB, anta taqra' talqin? Anta taqra' talqin? Ana masgul اليوم بعد الظهر في برنامج مع بيتي. أنا مشغول جدا. الحياة قصيرة ماذا قال المحاضر في جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الحياة التعبة والراحة في القبر. لكن المفروض أنت تقرأ يعني. نعم لا والله أنا حزنت أنت الإمام يعني. أنا حزنت اليوم كان هو الجيد في المدرسة. فين الإمام يعني؟
Al-Imam mungkin. Assalamualaikum. Waalaikum. Imam eh? Oh bukan. Takalam Arabiah? La. Suwaya. Lais la. Bismillah Arabiah. Assalamualaikum Arabiah. Qul qalil. كيف بي جاسين جيد؟ خير. الحمد لله. تمام الحمد لله. وما تذهب إلى سبا؟ انتخابة؟ أنا نعم إن شاء الله إن شاء الله على حسب يعني إيش الظروف هناك. إن كان الظروف يعني إيش مرتاح للجهات بأذهب إن شاء الله، ولكن إن كان الظروف سوى ذلك بأبقى هنا يعني. لو في برنامج اتصل بي 011 نعم 555. نعم سنة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم 011. نعم Afwan, anak itasal tu. 011 5774 5774 5038. 5038. WhatsApp. أستاذ سام أستاذ سام يعني. سام قصيرة. اسمي الحقيقة في الميكر فقط. موجود؟ ها؟ لا موجود. موجود؟ تمام. هذا رقم يعني. هذا أنا أحبه. 40 رينجل وأصل سنوات ما في كربان ما في فيروس. أنا آمن. في بشر كسلتي لو في برنامج في سابا إن شاء الله أذهب ولا بد أن تدفع تذكرة إن شاء الله. جزاكم الله. إن شاء الله مالتها إن شاء الله بعد سنتين حزب الفصل سيكون وزير أعظم في المملكة بالمرة الأولى. آمين يا الله. ماذا نقول إذا أصحابنا في فلسطين؟ لابد أن تقرأ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مسؤولين. ولذلك كان أصحاب الرسول نجح في معركة بدر. نعم. أصحاب التاريخ ولا بد. نعم. YB ada payung tu bodyguard apa? Keding je. Ada pistol lah. Ni YB kita ni, Jasin. Allahumma filah. Bawa sini ke? Oh, kena arwah Ustaz Nordin. Kena. Dia meninggal pun saya tak sempat. Ini sempat arwah sempat. Masa saya mengajar dia kerani arwah kerani sekolah. Sempat ziarah sekali bulan lepas. Tapi tak boleh cakap. Dia tak kenal. Saya tu punya Malaysia lah. Allahumma. Tak nampak anak arwah Ustaz Jalil Taklim tak ada. Anak arwah Ustaz Jalil tak ada. Itu ada. Imam. Mana Imam? Bismillah. Antum aqdam. Assalamualaikum. Sila Mas. Tika tak ada tika. Tak ada. Mana tika? Tika tak ada tika. Di. Oh, beri. Oh. Yumkin? Ya, tafadhal. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Dapat. Wa fi wa afana Allah masallahu warhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebentar lagi dia bertalqin untuk arwah yang kita sedang kebumikan sebentar lagi. Saja untuk orang yang telah pergi, untuk pengajaran bagi kita, bagi orang hidup. Ambil pengajaran, cukuplah kematian menjadi pengajaran kepada kita untuk kita lebih bertakwa. Kalau kita ambil pengajaran daripada ini, kalau orang yang jarang sembahyang berjemaah, pergilah berjemaah. Orang yang tak sembahyang, sembahyang. Orang yang dah sembahyang berjemaah, orang yang sudah sembahyang berjemaah, yang telah beristiqamah, tingkatkan lagi dengan sembahyang sunat. Mengambil pengajaran dari kematian yang kita lihat pada hari ini, insyaAllah. Tunggulah sebagai kematian itu menjadi pengajaran bagi kita sebagai orang hidup. Satu hari nanti kita juga akan berada di bawah, insyaAllah.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal abdil abad, subhanal fardis samad, subhana man rafa'a as-samaa'i bighairi 'amad, subhana man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maha suci Tuhan yang berkekalan, Maha suci Tuhan yang maha tunggal, Maha suci Tuhan yang mengangkat langit dengan ketiadaan tiang, Maha suci Tuhan yang tiada beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa yang sebanding dan serupa dengannya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tiada baginya sekutu. Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kekuasaan, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang hidup berkekalan, Tuhan yang menguasai di atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati, bahawa balasan segala amalan itu akan diterima di hari kiamat. Manakala kesenangan dan keseronokan dalam dunia hanya sebagai tipu daya. Wahai Mak Razi bin Hafsah, mudah-mudahan Tuhan memberi rahmat kepada kamu. Ingatlah bahawa dunia dan segala perhiasannya telah luput daripada kamu. Ingatlah janji taat setia kamu semasa kamu berpisah dari dunia menuju alam akhirat, yaitu pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Baginda telah diutuskan untuk mengembangkan agama Islam yang benar. Wahai Mak Razi bin Hafsah, apabila datang kepada kamu dua orang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, untuk memeriksa hal kamu, maka janganlah kamu berasa gentar dan takut, kerana kedua malaikat tersebut adalah makhluk Allah juga. Mereka akan bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah pegangan dan kepercayaan kamu? Atas apakah kematian kamu? Hendaklah kamu menjawab dengan berterus terang dengan lidah yang fasih bahawa Allah itu Tuhanku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghuluku, Islam itu adalah agamaku, Ka'batullah itu adalah kiblatku, kitab Al-Quran adalah panduanku, orang-orang Islam adalah saudara-saudaraku. Aku hidup dan aku mati di atas ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu termasuklah kamu dalam golongan orang-orang yang baik dan salihin. Ya Rahman, Ya Rahim, bahawa mayat ini telah diserahkan oleh ahli keluarganya kepada kamu. Ia telah berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Ia telah keluar daripada lapangan rumahnya menuju masuk ke dalam kubur yang gelap dan sempit. Ia akan berehat di sini menjadi sebaik-baik tempat. Da'wahum fiha subhanakallah tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أنا بشر أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بحق محمد وعلى آل محمد ألا تعذب هذا المين، ألا تعذب هذا المين، ألا تعذب هذا المين، ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النيران. Ya Rauf, Ya Rahim, Ya Rahim. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang maha lemah lembut, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang menerima rayuan dari hamba-Mu. Kami merayu dengan hati yang penuh dengan kesedihan, dengan perasaan yang terhadu dan penuh dengan pengharapan, dengan berkat kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan janganlah hendaknya mayat ini disiksa. Mudah-mudahan janganlah hendaknya mayat ini disiksa. Mudah-mudahan janganlah hendaknya mayat ini disiksa atau diazabkan. Sesungguhnya adalah hamba-Mu yang dhaif lagi miskin ini terpaksa berpisah dengan segala kekasih, kaum kerabat, sahabat handai dengan hati yang hibur dan berduka cita. Ia telah keluar dari alam dunia yang luas terang benderang ini masuk ke dalam alam akhirat dengan seorang diri, meninggalkan segala keseronokan kerana menyahut panggilan ilahi. Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Rahim, Ya Wadud, kami merayu dengan tulus ikhlas dan hati yang penuh dengan kesedihan. Sekiranya kamu menyeksa akan mayat ini kerana kesalahan dan dosanya, tetapi sekiranya kamu ampunkan dosanya, maka kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Kerana lautan pengampunan-Mu sangatlah luas. Ya Hanan, Ya Mannan,
Sudilah kiranya kamu menerima segala amalan kebajikan si mati ini. Ampunkanlah segala dosa-dosanya. Jauhilah daripada azab dan siksa kamu yang dahsyat dan menakutkan. Tidak ada seseorang pun yang sanggup menahan kesakitan daripada azab-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, cuturi rahmat keampunan ke atas rohnya. Jadikanlah kuburnya daripada taman-taman syurga. Jadikanlah kuburnya daripada taman-taman syurga. Jadikanlah kuburnya daripada taman-taman syurga. Dan janganlah kamu jadikan kubur ini daripada lubang-lubang neraka yang amat menakutkan ya Allah. Doa, moga-moga doa kami diterima dan dia mendapat pengampunan dari-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب هذا الميت. آمين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب هذا الميت. اللهم تقبل منه أعماله يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته في الجنة. اللهم اجعله بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وكذلك لجميع أصوله يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada semua sahabat, kenalan, dan mara yang dapat menyelesaikan pengurusan jenazah ni daripada